Saya dah jumpa satu SSD 25 inch dengan transfer speed 550 MBs yang harga dia tak sampai RM50. Jenama ni first time saya dengar dan saya dah cuba dia punya performance. Dia boleh transfer data dengan laju. So dia boleh baca data 550 MBs untuk read. Kalau 1TB dia boleh write sampai 500 MB second. Storage dia ni pula korang boleh pilih dari 128GB hingga 2TB. Dan ini adalah dia punya interface. Dia menggunakan SATA 3. Jom kita masukkan ke dalam PC. So saya nak cuba transfer data dan tunjukkan kepada korang dia punya kelajuan. Saya pilih file Q2 dengan size file dia 14GB dan kita transfer ke dalam dia punya drive ni. Tak sampai 30 second dah boleh copy. Serius memang laju. So jenama yang saya tak pernah dengar ni, dia punya performa dia memang mantap. Dan memang akan dapat, kalau kita order yang 128GB memang akan dapat 128. Kalau 2TB memang akan dapat 2TB. Kalau korang beli SSD ni, korang akan dapat 5 tahun warranty. Dan SSD ni sesuai untuk kita guna dekat PC, laptop ataupun any devices yang menggunakan SSD dengan SATA 3. Yang mana PC dengan laptop korang tu yang dah lembab tu, apa kata korang tukar guna SSD yang terbaru ni. So dia boleh transfer data dengan lebih laju dan PC korang tak jadi lembab. Link ada saya sediakan. Kalau korang berminat boleh tekan dan order sekarang.